Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes, okay guys. So hari ni macam yang korang tengok dekat thumbnail dan macam yang korang tengok dekat title jugalah, kita nak membincangkan pasal kita nak tahu kalau sekolah korang tu berhantu ke tidak. Aku ada jumpa satu konten TikTok ni dan lepas tu aku nak suruh korang bagi pendapat korang masing-masing. Kita react sama-sama dan kita tengok adakah sekolah kita ni ada tanda-tanda berhantu ke tidak. Jom. Okay guys, jap. Okay, tanda-tanda sekolah berpenghuni keras. Okay, yang pertama, pokok tinggi yang jadi penanda. Basically boleh dikatakan pokok buluh lah kan. Tapi dia bukan setakat pokok buluh je, kita baca sama-sama lah ya. Okay, kebanyakan sekolah lama ada pokok-pokok besar yang sudah berpuluh tahun tak ditebang. Kalau diperhatikan, pokok ni lain macam auranya. Daun tergugur serentak, akan mencengkam tanah macam urat yang hidup. Waktu siang nampak biasa, tapi bila senja kawasan bawah pokok tu jadi gelap lebih awal daripada tempat lain. Orang selalu elak sebab rasa macam ada mata yang sedang memerhati dari celah dahan. Pelajar yang main berhampiran pokok selalunya akan balik dengan demam, pening atau mimpi buruk seakan pokok tu ada penunggu. Sekolah korang ada tak benda ni? Kalau kau tanya sekolah aku sendiri, so far tak ada lah. Paling tak pun pokok kelapa je yang ada. Yang ni tak ada lagi lah setakat ni. Tandas dan koridor yang tak pernah selesai. Selesa ke selesai ni? Selesai. Di hampir setiap sekolah lama ada tandas atau koridor yang walau berapa kali dicuci tetap rasa kotor. Air bertakung tanpa sebab, lantai jadi berlumut semula. Malah kadang-kadang bau hapak dan busuk seakan tak pernah hilang. Pelajar yang masuk seorang diri selalu cerita pintu terkunci sendiri atau terdengar bunyi tapak kaki masuk tandas walaupun tiada orang lain. Koridor pula selalu berbau lembab dan menekan dada, terutama bila lalu selepas maghrib. Ramai pekerja pembersihan sendiri mengaku mereka tak berani lama di situ. Okey, kalau kau tanya aku sendiri, so far sekolah aku tak ada lagi lah kes-kes yang macam ni. Macam tandas dicuci, dia berbau lagi. Bau still ada tau. Itu pun sebab lepas dicuci je ada pelajar masuk buang hajat. Itu normal. Ataupun boleh dikatakan, kau faham tak yang flush kita biasa lepas kita kencing kita flush tu kan, kadang-kadang benda tu tak berfungsi langsung pun sebenarnya korang. That's why lah benda tu berlaku lagi. Pelajar dan kawan bertindak aneh. Okay, tapi sebelum tu sekolah korang ada tak? Kalau ada, komen kat bawah. Dalam sekolah keras, ada murid yang tiba-tiba termenung lama, seakan berkhayal. Bila ditanya, wajah mereka kosong, mata tak berkelip. Ada pula yang tiba-tiba jatuh sakit ataupun pengsan tanpa sebab jelas. Kes kesurupan pun bukan pelik. Seorang murid menjerit dengan suara garau atau menangis ketakutan sambil sebut nama benda yang orang lain tak nampak. Kesurupan tu kalau kau tanya aku sendiri macam kerasukan lah kan. Kes kerasukan macam tu lah. Selalunya bila keadaan macam ni jadi, seluruh sekolah jadi kecoh. Dan peliknya murid yang kena ganggu jarang ingat apa-apa selepas sedar. Ni macam kes-kes macam orang kena rasuk, histeria, something like that. Sekolah korang ada tak? Kalau ada, kena ambil tindakan tau. Kawasan sekolah yang terlalu sejuk. Ini tanda yang ramai selalu rasa tapi tak tahu nak tafsir. Waktu pagi panas terik, bila masuk ke blok tertentu atau kelas lama, udara jadi terlalu dingin. Bukan sejuk nyaman macam ada kipas, tapi sejuk yang mencengkam tulang. Ada murid duduk dalam kelas dengan peluh menitik tapi rasa badan menggigil. Cikgu-cikgu lama selalu kata kalau sekolah tu sejuk tak masuk akal, maknanya ada yang menumpang. Suasana dingin yang melampau ni bukan kerana bangunan lama tetapi kerana ada penghuni lain yang menetap di situ. Okey, bau-bauan yang tidak masuk akal. Sekolah keras sering ada bau yang datang dari tiba-tiba. Ada masa bau bunga melor atau cempaka menusuk hidung, padahal kawasan tu tak ada pokok bunga langsung. Paling menakutkan bila bau hangir darah muncul dalam kelas kosong atau tandas. Bau itu selalunya datang sekejap kemudian hilang, tetapi cukup untuk buat bulu roma sendiri. Bau-bau macam ni bukan sekadar angin lalu tau. Ia tanda kawasan tu ada penghuni yang wujud di luar pandangan manusia. So far kalau kau tanya sekolah aku, since aku sekolah rendah, sekolah menengah tak ada lagi lah. Tapi ada satu sekolah ni, ada satu kes sekolah menengah aku ni lah. Aku tak tahu aku nak cerita dengan korang ke tak, sebab aku tak berani cerita tau. Dia ada kes juga. Kalau korang dengar, korang masuk live aku, nanti aku cerita lah kat live. Aku tak berani tau kalau aku cerita dekat orang kata penama YT ni. Aku tak berani cerita. Sebab you know, walaupun orang kata bukan tahu pun, tapi orang kata demi menjaga nama baik sekolah tu lah kan. Haiwan bertindak aneh. Yang ni tak pernah lagi haiwan bertindak aneh. Tanda paling jelas sesuatu kawasan keras ialah bila haiwan jadi resah. Kucing sekolah tiba-tiba berdiri tegak. Wish. Bulu menegak dan merenung kosong ke arah tangga atau pintu kelas yang gelap.
Ini seram lagi lah, Mat. Anjing luar pagar menyalak panjang tanpa henti. Yang ni biasalah. Kadang-kadang lari berundur seolah ada sesuatu yang mendekat. Burung gagak pula suka berkumpul di bumbung blok tertentu membuat bising angin di situ. Semua ini bukan kebetulan. Haiwan biasanya lebih peka terhadap benda gaib berbanding manusia. So itu sedikit lah pasal kes-kes yang berlaku. Bukan kes berlaku, ya tanda-tanda kalau nak tahu sekolah korang tu berhantu tu tak. Korang rasa ada ke tanda-tanda macam ni berlaku dekat sekolah korang? Kalau ada, sila komen di bawah. Kita akan ceritakan dan kita akan bincangkan benda ni lah. Kalau kau tanya sekolah aku sendiri, so far daripada sekolah rendah, sekolah menengah tak ada. Cuma sekolah menengah aku tu dia ada satu kes tau. Dia bukan kes kena rasuk. Dia tapi dia ada kes jugalah. Aku tak ingat kes apa tau. Tapi aku rasa lebih kurang je kot. Lebih kurang je lah. Tapi aku tak nak cerita secara detail. Sebab kalau aku cerita nanti memfitnah pula. Tapi tu cerita dululah. Boleh dikatakan dalam blok sekolah aku tu ada 3 blok. Blok ni terkena blok perempuan lah. Blok perempuan ada 2 blok. Laki ada 1 blok. Blok 1, blok perempuan tu tak pakai lagi aku rasa. Disebabkan kes tu je sebenarnya. Sampai sekarang blok tu tak pakai langsung. Tingkat atas sekali, especially sebab blok asrama lelaki dengan perempuan dekat sekolah menengah aku ni, dia sebelah-sebelah tau. Contoh macam kiri ni lelaki, kanan perempuan, tengah-tengah ni masjid. So dia berhadapan macam ni lah. So bila aku tengok-tengok sendiri pun, yes, memang tak dipakai langsung. Aku rasa itu bangunan yang boleh aku cakap bangunan tu lah yang ada masalah di situ. Senang cerita, ada penunggu. Tapi sampai sekarang tak ada lagi lah kes-kes macam tu berlaku. Ada je yang mai aku cerita pasal benda ni macam ni. Tapi so far tak ada lagi lah. So far yang berlaku kat sekolah aku tu tak ada lagi lah kes-kes budak kena histeria, kes-kes macam budak kena rasuk. Tak ada lagi lah setakat ni ya. Tak ada lagi lah. Selamat dah. Okay guys, aku rasa macam sampai sinilah kisah kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, don't always stay safe. Bye.